Coklat dengan strawberry. Yang beli lah. Ini pada malam. Assalamualaikum dan welcome back to my channel guys, Adib Izhar Production. Okay guys, so sekarang ni aku bawa balik pada kerja. So hari ni aku nak buat vlog santai. Okay, hari ni bini aku nak ajak aku pergi Lotus, pergi beli barang-barang. Okay, apa yang patut. Tengok video sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe, like and share. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita sudah bersiap. Okay, yang mana aku tanya dia lah intro. Bini aku nak ajak pergi Lotus. Okay, so jom. Ma, apa nak tanya mama ni mama? Ramai kata kan, kenapa beli dekat Lotus begitu? Lotus murah lah. Simple soalan. Lotus murah lah. Apa lagi korang tanya? Jom pergi, let's go. Setiap malam bintang bersinar, cahayamu selalu jadi petunjuk. Hatiku bergetar penuh bahagia, kau bawa cinta dalam hidupku. Okay guys, so kita sudah sampai di Lotus. Okay, kita nak pergi beli barang. Okay Mak, kita beli barang apa ni Mak? Apa? Kan STR tu kan. Oh, kita beli STR pula. Yeah. Sarah. Okay, kita beli barang pakai STR Sarah punya. Okay, Let's go. kita beli. Dunia yang aman. Salah. Penuh pula aku tengok dia. So tadi tukar duit masuk mesin tak jadi. Tak keluar duitnya 5 sen. So sekarang ni dah boleh kita tukar ke kaunter. So boleh keluarkan 5 sen untuk ambil troli saja. Troli baru? Baru troli. Okay, cara rebat troli. Cantik kan? Baru siap, tapi kakinya aku tengok. Barulah. Banyak murah-murah ini hari. Lotus banyak barang murah-murah. Ada satu je. Tekan mati. Profesional betul.
Ni nama apa ni? Sos. Mayo. Nak makan diet? Bila aku nak diet katanya. Aku tengok makan Coca-Cola juga video. Bocor rahsia lah aku jadi. Ambil ni ha, main ni begini ha. Begitu ha. Mana kita sudah ambil RM5 RM9. Okey. Boleh kan kalau kan untuk tu kan. Boleh untuk dia sayur-sayur tu. Bukan untuk saraf. Mati pun ku. Nah itulah. RM4 tahu? Jika kita kena beli, kita tetap kena scan dulu. Boleh beli ke tidak? Boleh? Tunjuk kamera, tunjuk boleh ke? Ha, boleh. Coklat dengan strawberry. Beli ya? Tolak dulu promotion. Coklat. Strawberry. Harga sama je. Dia tahu buat berapa sih? Koko Cash yang banyak sikit lah, Koko Cash. Itu kopok. Buah bintang-bintang. Tapi dengan susu lah. Buah susu kan? Maggi mana? Maggi tu dia beli Maggi ni. Ya. Ya. RM29. Mama. Kenapa dia mai kasih? Dah dapat lah. Kenapa dia cakap my love you? Okay guys, so sekarang ni kita dah beli barang. So sekarang kita pergi bayar dekat My Kasih punya counter. Kita bayar pakai tak ada nampak. Kita bayar pakai IC. Banyak beli barang ni ha? Boleh dapat lah kalau bajet-bajet lah. Bajet-bajet boleh lah. Bajet-bajet boleh lah. Tak semua dapat pun. Macam misalnya Colgate, beras tak dapat. Kalau bagian keropok, biskut boleh dapat. Macam telur, minuman kotak kan, roti. Banyak juga lah. Itulah. Ni kira macam makan bujang-bujang punya bajet. Apa yang ada beli je. Murah je geng, RM2 je. Wow. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu order. Lepas kita makan-makan lah. Sweet kat sini, sweet. Makan apa minum. Biarkan aku jatuh cinta, pesonaku pada pandangan saat kita jumpa. Mana mungkin
Tapi mana Aci? Mama je asyik belanja ni. Aci mengapa? Aduh, terzoom. Sorry. Pergi mana-mana bini aku belanja. Bini aku kaya. Alhamdulillah. Bini aku kaya. Sebab orang lah duit aku kat dia juga. Itu bagi dia bini kaya. Amin. Nampak sangat muka tu. Nampak lagi bawah dagu tu. Mak, ramai orang tanya Mama dekat TikTok dengan Facebook. Dia orang tanya ni, kursus kahwin tu kenapa? Kursus kahwin macam mana? Macam mana kursus kahwin ni? Aku dah lupa dah. Dah lupa dah. Lupa dah lama nak buat kursus kahwin. Lupa dah. Ni lagi satu Mak. Apa ni? Dia kata dekat Lotus ni beras rumah mahal. Mana ada mahal? Murah lah. Baru tadi di atas RM23 lah, 10 kg. 10 kg saja RM23. Pergi tem 1 hari bulan. 1 hari bulan mesti confirm ada. Kebanyakannya memang 1 hari bulan selalunya ada. Nombor tu apa? Nombor tu apa? Nombor apa? Nombor order tu. Nombor order tu belum lagi. 131. Jauh nombor dia tu. Ada tu, siap dah tu. Dah siap. Bisa macam ni? Macam ni tak boleh? Okay guys, aku minta korang tolong follow TikTok bini aku, Shazira Loy, dengan YouTube je. Apa nama YouTube? Mana ada YouTube? Mana YouTube kan? Ada. Tak on pun. Tak apa, follow. Kalau dia, bini aku ni kalau follower dia banyak, dia memang pegang dia seperti je. Lepas ni kita makan-makan. Lepas makan-makan kita balik. Makan. Lepas makan-makan minum-minum es krim, minum lah. 1 hour later. Show yang mana? Show mama mana? Oh ada. Nak pusing dia tak boleh. Okay guys, terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Dia dah buntas kan? Mama beli ni kan tu? Tak, ini kamu kurang manis. Ini bukan kurang manis ni. Ini lebih manis. Jangan lama-lama lah. Mama dari semalam minum. Masam ah? Ya, buang lemak sikit. Masam. Buang lemak sikit. Sebab manis juga Mama. Istriku, tunjukkan pesonamu. Salting gue. Apa tinggal? Sama. Oh, kamu tak mandi kau masam kamu rasa tu? Okay guys, jom kita pergi.
Balik. Balik. Anda kat rumah tunggu. Let's go. 6 hours later. So sekarang kita sudah sampai di rumah. Okay. Right, so okay, sampai sini saja video kita pada hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like and share guys. Bye.